Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh warga SMK Pinang Tunggal dan para penonton. Hari ini tanggal 30 November 2025 juga pada hari Ahad akan diadakan majlis persaraan Puan Siti Aisyah binti Sufian, iaitu penolong kanan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal. Cikgu Aisyah telah berkhidmat di dalam dunia pendidikan selama lebih kurang 26 tahun sebelum berkhidmat di sekolah ini mulai bulan Julai tahun 2025. Walaupun keberadaan Cikgu Aisyah di sekolah ini hanya dalam waktu yang singkat, tetapi budi dan jasa Cikgu sentiasa kami hargai. Jutaan terima kasih atas segala ilmu dan bimbingan yang telah dicurahkan oleh beliau. Jasamu akan sentiasa dikenang dan semoga Cikgu menikmati hari-hari persaraan Cikgu dengan penuh kebahagiaan dan kesihatan berpanjangan. Selamat bersara Cikgu Puan Siti Aisyah binti Sufian. Saya Wan Muhammad Koyum bin Wan Muhammad Karun melaporkan daripada TV PSS Ibnu Khaldun. Sekian, terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul budur. Cikgu Puan Siti Aisyah binti Sufian, penolong kanan pentadbiran SMK Pinang Tunggal pada pagi yang tenang dan syahdu ini. Kepada Puan Siti Aisyah yang tidak pernah merajin mengorbankan waktu ketika anak SMKPT. Walaupun pengalaman saya bekerjasama dengan Puan Siti Aisyah tidak lama, namun dapat saya rasakan bahawa beliau memang orang yang sangat komited dan prihatin terhadap guru-guru dan murid sekalian, terutamanya kepada calon SPM. Yang dihormati, yang diraihkan Cikgu Aisyah binti Sufian akan berlalu meninggalkan sekolah ini. Ini dia yang disediakan khas buat yang diraihkan Puan Siti Aisyah binti Sufian. Terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Di sini saya akan mengambil kesempatan beri nasihat sebelum saya meninggalkan sekolah ini. Jangan pernah kita menghadapi kesulitan, sebab kesulitan itulah yang akan mengajarkan kamu tentang ketekunan dan kesabaran. Ku tak siap tanpa dirimu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizaidina binti Muhammad Nazmi, Ketua Pengawas Sekolah SMK Pinang Tunggal. Dan saya Nur Alia binti Imran, Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah SMK Pinang Tunggal. Saya mewakili Badan Pengawas Sekolah ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat berehat Puan Siti Aisyah binti Sofian. Dan saya mewakili Badan Pengawas Pusat Sumber Sekolah just want to say that thank you for all your hard work, Puan Siti Aisyah binti Sofian, and I hope you enjoy your retirement day and your days are filled with good memories, and I hope you're always in a good health. Saya Alfaga Situlaga Kagwai mewakili Pembina Rakan Sebaya SMK Pinang Tunggal. Happy retirement to Puan Aisyah. I wish you the best of luck throughout your retirement period. Thank you. Assalamualaikum, saya dari kelas 1 Kemfiria. Saya di kelas 4 Pemida. From class 1 Cetanya. Ini dari 4 Kemfiria. Ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Aisyah. Semoga sihat selalu dan panjang umur. Ingin mengucapkan Selamat maju jaya dan selamat bersara serta selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. See you when I see you again. Ingin mengucapkan selamat bersara dan selamat maju jaya. Happy retirement and we wish you all the best. Keep smiling and always be happy. Kita mengucapkan Selamat bersara Cikgu Aisyah. Bye. Bye.